Kalaulah dua-dua ni nak menang, siapa yang tinggal untuk mempertahankan kebahagiaan? Sedang saya tengok social media saya, lepas tu saya ada terjumpa satu kisah tentang suami isteri ni bergaduh. Mereka ni bergaduh bukan pasal duit, bukan juga pasal orang ketiga. So, kalau korang rasa konten bermanfaat, jemput like dan share, kemudian klik link di bio. Okay, just sama cerita. Tapi berkenaan dengan siapa yang betul dan siapa yang salah. Sampai kedua-duanya tak bercakap langsung selama sebulan. Lepas tu, bila saya tengok balik cerita tu, saya tertanyalah satu benda. Kalaulah dua-dua ni nak menang, siapa yang tinggal untuk mempertahankan kebahagiaan? Ramai suami sekarang ni nak tunjuk dialah ketua keluarga yang hebat. Dan ramai isteri pula rasa kita kena buktikan yang isteri ni ada pendapat sendiri. Tapi bila dua-dua nak menang, yang kalah sebenarnya bukan suami, bukan juga isteri, tapi hubungan itu sendiri. Macam kata Profesor Dr. Muhaya, dalam rumah tangga ni bukan siapa yang betul tu yang lebih penting, tapi siapa yang nak memperbetulkan dengan cara yang betul. Itu yang lebih penting. Dan Dr. Harlina Haliza pun pernah berpesan, perkahwinan ni bukan medan untuk siapa yang lebih dominan, tapi proses untuk saling mendewasakan. Tapi sayangnya ramai pasangan tak berlawan dengan masalah itu sendiri. Malahan mereka ni berlawan dengan sesama sendiri. Kalau suami ni bijak, dia tak akan gunakan kuasa untuk diamkan isteri, tapi gunakan tenang untuk tenangkan isteri. Kalau isteri ni matang, dia tak akan guna emosi untuk lawan, tapi guna hikmah untuk faham the whole situation. Kadang bila kita berhenti nak menang, baru kita nampak siapa sebenarnya yang hampir kehilangan. Sebab bahagia tak datang dari siapa yang lebih betul, tapi dari siapa yang lebih lembut untuk mengharmonikan rumah tangga tersebut. Dan kalau kedua-dua ni boleh belajar dengan satu benda, iaitu sabar dulu sebelum marah, hubungan tu insya-Allah akan pergi lebih jauh daripada ego masing-masing.